Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat bersama lagi bagi meneruskan daripada kitab Fathul Mu'in pada fasal berkaitan dengan Ar-Rahn, gadaian. Kita berhenti pada muka surat yang ke-219 tau. Kedua Far'un Lau rahana syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Far'un Lau rahana syai'an wa ja'alahu mabi'an minal murtahini ba'da syahrin aw ariyatan lahu ba'dahu ay ba'da syahrin bi an syarata fil 'aqdi karrahni thumma qabadahu al-murtahinu la yadmanuhu qabla mudhiyi syahr wa in alima fasadahu ala al-mu'tamad wa dhaminahu ba'dahu li'annahu yasiru bay'an aw 'ariyatan fasidaini li ta'liqihima binqidha'i syahri. Kata pengarang rahimahullah, cabang ini satu cabangan. Jika seorang menggadaikan sesuatu dan menjadikan barang jualan kepada pemegang gadaian selepas sebulan atau pinjaman baginya lepas sebulan, dengan bahawa keduanya mensyaratkan di dalam akad gadaian itu, kemudian pemegang gadai itu menerima serahannya. Jawab dia tidak menjaminnya sebelum lalu sebulan, sekalipun dia mengetahui fasad gadaian itu di atas yang muktamad, dan dia menjaminnya selepas sebulan kerana gadaian itu menjadi jualan atau pinjaman yang fasid kerana digantungkan dengan terhabis bulan. Baik, sekarang ni satu masalah berkait sebelum ni, kaedah sahihul uqudi fasidul uqudi ka sahihiha fi dhamani wa adamihi. Makna akad yang fasid umpama akad yang sah pada masalah jaminan itu kena atau tak kena. Maka sini ada satu cabang pada masalah itu. Lau rahana syai'an, jika seseorang gadai sesuatu, wa ja'alahu mabi'an minal murtahini ba'da syahrin, dia gadai satu barang, katakanlah dia pinjam. Gadaian ni dia mesti ada asas. Sebab gadai tu biasalah pinjaman ataupun bayaran yang belum diselesaikan. Jadi katakanlah dia pinjam 10,000, dia jadikan motosikalnya gadaian di sisi pemiutang murtahin. Jadi letak motosikal tu barang gadaian. Dan dijadikan wa ja'alahu mabi'an minal murtahin ba'da syahri. Okey, ginilah. Saya berhutang awak, saya letakkan motosikal ni barang gadaian. Selepas sebulan saya jualnya kepada awak. Dia menjadi barang jualan. Mabi'an minal murtahin. Dia jual pada murtahin. Au ariyatan lahu, atau lepas sebulan saya pinjamkan motosikal ini kepada awak. Ba'dahu ay ba'da syahrin. Taswir macam mana? Dia jadikan taswir bagi ja'li mabi'an atau ja'li ariyah tu. Bi an syarata
fi aqdir rahni, dengan bahawa dia letak syarat dalam akad. Ini kaedahnya bila suatu syarat yang mukhalif li muqtadal aqdi, yang menyalahi tuntutan akad, dia akan menyebabkan akad tu jadi fasik. Jadi akad rahan ni dia letak syarat-syarat yang menyalahi. Sekarang ni rahan ni patut barang tu tak boleh berubah ataupun tak boleh jadi akad lain yang ada disertakan atas barang yang sama. Sebab dia menyalahi tuntutan akad rahan yang mana asalnya barang gadaian ini disimpan tujuan untuk melunaskan hutang. Kalau tidak mampu, penghutang bayar. Baik. Tapi dalam akad rahan tu dia letak syarat. Lepas sebulan, maka barang ini jadi barang jualan saya kepada awak. Kira barang ni saya jual ke awak lah. Atau ni barang ni jadi saya pinjamkan kepada awak lepas sebulan. Thumma qabadahul murtahin. Kemudian murtahin pun, pemiutan dan peminta barang gadai ni, qabad lah, terimalah motosikal tadi, dia pegang. Jawabnya, la yadmanuhu qabla mudhi syahri. Maka murtahin tidak menjamin sebelum sampai tempoh sebulan. Jadi dia tidak menjamin walau sebelum sampai tempoh sebulan. Okey. Maknanya dalam tempoh sebelum sampai sebulan tu, barang itu dikira dalam pegangan dia yad amanah. Dia tak jamin. Wa in alima fasadahu 'ala al-mu'tamad. Walaupun dia tahu rohan dia tadi akad dia fasad sebab dia letak syarat. Ini kaedah fasidul uqudi ka sahihiha. Dia tahu dah akad rohan yang buat tu fasik. Dah dia kena tanggung tak? Tak kena tanggung. Sebab apa? Kalau akad yang sahih, akad rohan, yad murtahin yadul amanah. Kalau fasik pun yad murtahin yadul amanah. Apa? Jadi dia tidak kena tanggung alal mu'tamad. Walaupun ghayah wa in alima fasadahu. Itu ghayah bagi ghayah di samping untuk menyatakan khilaf bagi pandangan yang lemah yang mengatakan kalau dia tahu jadi fasik. Jadi kalau dia tahu fasad, jadi ya dia ya dhaman. Okay? Itu untuk merayah, untuk merakkan pandangan yang mukhalif, pandangan lawan yang mengatakan kalau dia tahu akad itu fasid, maka menjadi ya dia bertukar jadi yadul dhaman. Jadi musannif kata walaupun dia telah tahu fasad. Jadi rayah itu untuk rad kepada pandangan yang mukhalif. Okey, baik. Wa dhaminahu ba'dahu. Dan dia dikira menjadi dhaman selepas pada sebulan tu. Lepas berlalu sebulan, dia pegangan dia, ya dia bertukar daripada ya amanah jadi ya dhaman. Kenapa gitu? Li'annahu yasiru bai'an aw 'ariyatan fasidaini. Kerana ketika itu jadilah bai' jual beli ataupun ariyah yang fasik. Bila begitu jual beli yang fasik ni dia ya dhaman. Dia kena pulang balik pada tuannya buat akad balik. Sama juga ariyah pun. Jadi ketika itu ya dia ya dhaman, dia kena tanggung. Okey. Kenapa fasid itu? Li ta'liqihima binqida'i syahri. Kerana dita'liqkan kedua-duanya dengan berlalu tempoh masa. Mana? Akad jual beli. Dia ta'liq dengan apa? Dia ta'liq dengan berlalu sebulan baru jadi mabit. Padahal jual beli ni kena tanjis, kena langsung. Akad tu aku jual padamu, jual pada aku, jadi barang mudah. Tak boleh tunggu sebulan baru jadi barang kamu. Dia tak boleh ta'liq pada tempoh itu. Ya. Baik, habis itu. Fa in qala rahantuka
fa in lam aqdi 'inda al-hululi fa huwa mabi'un minka fasadal bai'u larrahnu 'ala al-awjah li'annahu lam yashtarit fihi syai'an. Maka jika seorang berkata, aku gadaikan kepada kamu, kemudian jika aku tidak membayar di sisi sampai tempoh, maka ia dijualkan kepada kamu, fasad jualan itu. Tidak gadaian atas yang paling ada wajah, kerana penggadai tidak mensyaratkan sesuatu pada gadaian itu. Ya? Okey. Baik. Jadi tadi kita faham dah satu masalah. Masalah ni kalau seorang tu kata rahantuka, aku gadaikan kepada kamu motor ini. Fa illam aqdi 'inda al-hulul. Kalau aku tidak bayar balik, tebus balik hutang aku ketika sampai masa, fa huwa mabi'un minka, maka ini barang jualan bagi daripada kamu. Makna kira aku jual ke kamu motor ni lah. Aku jual ke kamu motor ni. Nampak? Kira jadi aku jual ke kamu motor ni, ambil kamu lah. Kalau aku tak boleh nak bayar hutang aku dan tebus barang, maka hukumnya fasadal bai'u larrahnu. Jual beli tu jadi fasid, rahan tak fasid, gadaian tak fasid. Alal aujah, ini tu atas pandangan yang paling berwajah. Atas pandangan yang paling berwajah di sisi Syekh Ibn Hajar. Khilaf bagi Syekh Ramli dalam Nihayah, dia kata aujah fasad juga. Okay? Ini atas pandangan yang paling kuat, tidak fasid. Kenapa? Li'annahu lam yashtarit fihi syai'an. Kerana rahin dia tidak mensyaratkan pada rahan tu sesuatu. Pada gadaian tu tak syarat. Dia kata, aku gadaikan motosikal ni kepada kamu. Baik. Dah tu kata kalau sampai tempoh aku tidak bayar, maka dia jadi jualan bagi kamu, aku jual ke kamu. Baik, dalam tempoh rahan itu, tempoh rahan katakanlah selama setengah tahun, ada apa-apa syarat dah tu? Tak ada. Dia bukan melakukan akad jual beli dalam tempoh rahan tu. Nampak? Dia cuma mengatakan bahawa bila habis tempoh tersebut, patutnya dia tebuhlah motosikal. Tadi dia bayar balik hutang ni 10,000 tu. Tapi dia letakkan dia buat macam akad baru pula. Maknanya aku jual kepada kamu setelah sampai tempoh ini. Kalau aku tidak membayar balik hutangku. Nampak tak? Yang ni ada dalam muamalat dipanggil tafriqus safqah. Tafriqus safqah, mengasingkan akad. Kadang-kadang akad itu digabung sekali, hukumnya boleh menyebabkan rosak akad lain. Ada kadang-kadang situasi akad itu dibezakan antara satu akad dengan akad lain untuk apa? Tashihan lil uqud, untuk mengesahkan bagi akad. Ni benda-benda yang dia panggil muamalat engineering ataupun akad. Ada muamalat baru contemporary yang digabungkan akad-akad yang banyak. Nampak? Jadi dalam konteks ini, pandangan yang paling berwajah di sisi Syekh Ibn Hajar, dia menganggap rahan tidak batal. Sah rahan. Yang batalnya jual beli saja. Kerana apa yang berlakunya, dia telah menjual barang itu dengan syarat sampai tempoh masa, maka barang itu menjadi jualan. Mana boleh? Padahal akad jual beli mesti berlaku pertukaran pemilikan secara langsung. Tak boleh letak syarat. Okey, nampak Habis itu. Walahu ailil murtahini talabu bai'ihi ail marhuni aw talabu qada'i dainihi illam yabi' wala yalzamu ar-rahina al-bai'u wala yalzamu yalzamu ar-rahina al-bai'u bi khususihi.
Bal innama yatlubul murtahinu ahadal amrayni in halla dainun. Boleh pemegang gadai menuntut dijualkan barang gadaian atau menuntut bayaran hutangnya jika ia tidak dijual. Tidak lazim penggadai menjual dengan khususnya. Bahkan pemegang gadaian hanyalah menuntut satu daripada dua perkara itu jika sampai tempoh hutang itu. Kenapa kata dia la yalzamu ar-rahin al-bai'u, tidak lazim akan rahin itu, rahin tadi oleh jualan. Tak wajib kita menjual barang gadaian kita bila sampai tempoh in halal dainun. Tu belakang. Bila sampai tempoh gadaian kita tak bayar lagi hutang kita, wajib ke kena jual barang gadaian? Tak. La yalzamu ar-rahin al-bai'u bi khususihi, secara khusus. Bal innama yatlubul murtahinu ahadal amray, tetapi menuntut oleh murtahin, pemegang gadaian, iaitu pemiutang, dia boleh minta salah satu daripada dua perkara. In halla dainun, kalau sampai tempoh masa hutang itu telah matang, minta nak bayar hutang ke mu nak jual barang gadaian ini untuk selesaikan hutang. Dia tak boleh paksa jual, tak boleh paksa jual, pilihan salah satu. Wa innama yabi'u, sesalah in halal dain. Wa innama yabi'ur rahinu bi idznil murtahini 'inda al-hajati li'anna fihi haqqan wa yuqaddamu al-murtahinu bi thamanihi 'ala sa'iril ghurama'i fa in aba al-murtahinu al-idhna qala lahu al-hakim i'dhan fi bai'ihi au abri'hu minad daini. Penggadai hanya boleh menjual dengan izin pemegang gadaian di sisi perlu. Di sisi perlu. Baik. Dengan izin penggadai, pemegang gadaian di sisi perlu, kerana dia mempunyai hak padanya. Didahulukan pemegang gadaian dengan harganya di atas kalian tuan-tuan hutang. Maka jika pemegang gadaian enggan mengizinkannya, hakim berkata kepadanya, izinkan dia menjualnya atau lepaskan dia dari hutang. Okey. Ini proses macam mana nak buat bila dah sampai tempoh masa hutang untuk dibayar. Wa innama yabi'ur rahinu bi'idnil murtahin. Hanya boleh menjual penggadai, boleh menjual bi'idnil murtahin, dengan izin murtahin, pemegang gadaian, iaitu pemiutang, indal hajah, jika ada hajat sampai masa tempoh ke nak bayar hutang tak boleh bayar lagi. Jadi pemegang gadaian ataupun bukan penggadai tu, penggadai itu ada hak untuk jual dengan izin murtahin, sebab murtahin pegang barang gadaian. Pemiutang pegang motor tu sampai masa dah cukup dah setengah tahun, jadi tuan motor tak ada duit nak bayar hutang, jadi nak jual, dia kena minta izin daripada murtahin. Sebab murtahin yang pegang motor tadi ada kuasa untuk tahan motor tadi. Li'anna lahu fihi haqqan, kerana bagi murtahin pada rohan itu ada hak. Dia ada hak, iaitu untuk memastikan hutangnya dilangsaikan, dilunaskan. Wa yuqaddamul murtahinu bi thamanihi. Okey, baik. Katakanlah kita penggadai ni jual lah motor tu, dapatlah 10,000 juga. Katalah dapat 10,000 juga. Atau kurang, terlebih tak kira lah. Kalau kurang kena tambah, kalau lebih bayar hak hutang je. Okay. Dalam tiba-tiba penghutang tadi, penghutang yang juga ialah penggadai, ada orang lain lagi tuntut hutang yang sama, hutang daripada penghutang yang sama.
Jadi sampai masa tak boleh bayar hutang, maka dia pun minta izin, saya nak motor saya nak jual. Dapatlah 10,000. Orang dengar dia dapat duit, mari orang lain hak berhutang juga. Hak dia berhutang orang lain. Dia berhutang dah dengan murtahin tadi, hak pegang motor dia tadi. Orang lain pun dia berhutang juga. Jadi ramai minta dengan dia. Siapa boleh dulu? Jawabnya, hendaklah didahulukan murtahin dulu. Bithamanihi, dengan harga barang gadaian. Kerana apa? Kerana hak dia terikat bi raqabatir rahni. Dia terikat dengan raqabah rahni, makna diri barang gadaian tu. Jadi bila motor tadi, barang gadaian ditukar, duit yang dapat kena dahulukan beri kepada murtahin dulu. Walaupun orang lain ada ramai lagi nak minta hutang dengan dia. Lama lagi dia kata hutang saya ni lama dah hutang dengan saya. Tak kira. Hak ni hutang daripada bahan rohan, kena dahulukan murtahin dulu. Ala sa'iril ghurama, di atas penghutang-penghutang lain. Fa'in, selesai tu. Jadi murtahin kena bagi izin kepada rahin untuk jual barang gadaian. Fa'in abal murtahinul idna, kalau murtahin enggan beri izin, motor ni dah sejual, cari duit lah, pergi bayar hutang aku, motor ni aku tak boleh jual. Nak buat koleksi, perjumpaan RSZ. Nak bawa motor, kan motor dia pun, tapi nak tunjuk contoh. Jadi dia tak bagi. Fa'in abal murtahinul idna qala lahul hakim perlu berkata kepada dia, i'zan fi bai'i, mu beri izin untuk dia jual, mu kena izinkan dia jual. Au abri'hu minad dain, atau lepaskan dia pada hutang. Kalau tak, kamu lepaskan hutang, maafkan hutang. Nampak? Jadi hak untuk rahim tu untuk gadai ada bila sampai tempoh. Wa yajuzu lil murtahini bai'uhu fi dainin halin bi idznir rahini wa hadratihi bi khilafihi fi ghaibatihi. Na'am. In qaddara lahu thamana sahha mutlaqan lintifa'i tuhmati. Harus pemegang gadaian menjualkannya pada hutang yang sampai tempoh dengan izin penggadai dan kehadirannya. Bersalahan menjualnya pada ghaib penggadai. Naam. Wa yajuzu rahinun. Tinggal. Wa yujbaru rahinun. Okey. Habis itu. Wa yujbaru rahinun ay yujbiruhul hakimu. Wa yujbaru rahinun ay yujbiruhul al-hakimu ala ahadil amrayni. Idza imtana'a bil habsi wa ghairihi fa in asarra ala al-imtina'i aw kana ghaiban wa laysa lahu ma yufi minhu ghairar rahni ba'ahu alaihi qadin ba'da thubutid dain wa milkir rahini war rahni wa kaunihi bi mahalli wilayatihi wa qada ad-daina min thamanihi daf'an li dararil murtahin. Jawab kemudiannya, wa yujbaru rahinun, dipaksa penggadai, iaitu hakim memaksanya di atas satu daripada dua perkara ini apabila dia enggan dengan tahanan atau selainnya. Maka jika dia terus di atas keengganannya atau dia ghaib dan tidak ada baginya apa yang boleh dibayarkan hutang selain barang gadaian itu, qadi menjualkan gadaian itu di atasnya selepas sabit hutangnya dan pemilikan penggadai dan gadaiannya dan keadaannya di dalam kawasan kekuasaannya. Dia membayar hutang itu dari harganya kerana menolakkan kemudaratan pemegang gadaian. Baik.
Kata musannif, yujbaru rahinun, dijabar, dipaksa rahin. Yujbaru rahinun, dipaksa penggadai ni. Penggadai dipaksa ai yujbiruhu al-hakim. Yujbar rahinun. Jadi maksud yujbar tu mabni lil maf'ul, lima lam yusamma fa'ilu, mabni lil majhul. Siapa fa'il dia? Hakim lah. Hakim yang berhak menjabar. Menjabar makna memaksa. Ay yujbiruhul hakimu, hakim berhak memaksa ala ahadil amrain, atas salah satu dua perkara. Mana? Bayar hutang atau jual motor kamu ni, barang gadaian. Idzam tana'a bil habsi wa ghairi. Okay. Jika apa? Jika dia enggan dengan barang yang ditahan tadi. Bil habsi dengan cara apa? Bil habsi dengan cara ditahan. Makna dipenjara. Yujbaru rahinun ay yujbiruhul hakim bil habsi. Hakim boleh paksa orang penggadai bayar hutang ataupun jual barang gadaian. Cara mana paksa? Penjara lah. Masuk penjara. Masuk lokap, masuk penjara. Bil habsi itu muta'alliqun dengan yujbiru. Yujbiru bil habsi, dengan cara mempenjarakan, menahan dia, au ghairihi, atau selain pada tu. Ikutlah ta'zir ke, kena compound ke, kena hukuman ta'zir lain, boleh belaka. Bil habsi au ghairihi. Baik. Fa in asarra, kerah kepala, masuk penjara pun malah bayar juga hutang, malah jual juga barang gadaian. Fa in asarra ala limtinai, kalau dia kekal atas enggan, au kana ghaiban, atau dia tak ada situ. Penggadai tak ada situ. Walaysa lahu ma yufi minhu ghairar rahmi, tidak ada di sisinya harta yang dapat menyelesaikan, melunaskan hutang selain daripada barang gadaian. Barang gadaian dia ada, harta lain tak ada. Qadi nak ambil, nak bukukan akaun ke, nak ambil harta lain tak ada. Maka jawabnya macam mana? Ba'ahu alaihi qadin. Qadi ada kuasa nak jual. Barang gadaian ada kan? Qadi ada kuasa menjual barang gadaian, tapi ba'da thubutid dain, hendaklah lepas sabit hutang. Kena pastikan hutang tu sabit betul dah. Wa milkir rahin, pemilikan rahin, betul tak barang tu milik rahin. Takut barang pinjam barang orang, tak boleh dia jual. Warrahni, pemilikan rahan tu pula, milik rahin dan rahan tu sendiri. Itu barang gadaian yang dia gadai ke. Wa kaunihi bi mahalli wilayati, dan keadaan rahan itu dalam wilayah penguasaan dia. Barang tu ada daerah hak dia ada kuasa untuk jatuhkan hukum. Baik, bila jual dah, wa qadadaina min thamanihi, qadi pun bayarlah hutang daripada harganya. Boleh jual tu tujuan apa? Walaupun tuang tak ada, dafa'an li dararil murtahin, kerana nak mengelakkan daripada kemudaratan pihak murtahin. Sianglah dia. Nak jual tak boleh jual. Murtahin sendiri tak boleh, tak ada kuasa sebab bukan barang dia. Jadi dia kena report kepada pihak mahkamah. Mahkamah qadi lah yang akan jual barang yang digadai itu untuk melunaskan hutang. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa yajuzu lil murtahin, wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan ke? Dah Sekadar tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.